Okey, hari ni saya nak beri penerangan mengenai sel tumbuhan. Okey, jadi hanya beberapa komponen yang terdapat dalam sel tumbuhan yang akan kita bincangkan pada hari ini, yang mana penting dalam sel tumbuhan. Tetapi bukan maksudnya sel tumbuhan ada komponen-komponen ini sahaja ya. Okey, sel tumbuhan juga ada komponen lain seperti nukleus, tetapi tidak dibincangkan di sini sebab kita dah detailkan dalam sel haiwan. Okey, baiklah, saya akan mulakan perbincangan kita dengan dinding sel. Okey, dinding sel ni dia apakah ciri-ciri dinding sel? Okey. So, first kali, ini contoh saya lukiskan satu sel tumbuhan. Okey, di sini, ini membran plasma dia. Membran plasma bagi sel tumbuhan. Tetapi sel tumbuhan ni beza dengan sel haiwan, dia ada satu lapisan luar yang ekstra yang sel haiwan tak ada, which is dinding sel. Kita tengok kepada ciri-ciri dinding sel. Dinding sel ni adalah satu lapisan luar yang kuat dan tegar. Okey, berbeza dengan membran plasma, sel tumbuhan dia ada membran plasma tapi dia ada lagi satu lapisan luar yang mana kuat. Okey. Kemudian dia dibina daripada gentian selulosa. Untuk yang baru belajar, jangan risau, selulosa akan didetailkan dalam bab 4 tingkatan 4 biologi. Okey, tapi saya ada screenshot sebahagiannya. Okey, ini contoh selulosa yang membina dinding sel tumbuhan. Okey, macam ni rupa dia. Okey, selulosa ni dia satu kategori karbohidrat, tak apa. Okey, itu akan kita detailkan dalam bab yang seterusnya. Okey, kemudiannya dia bersifat telap sepenuhnya. Maksudnya dia telap, dia membenarkan bahan melaluinya dan dia tak halang. Okey, dia bukan memilih. Dia semua bahan boleh merentasi dinding sel. Okey, kemudiannya fungsi. Okey, fungsi dia adalah untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Okey, sebab itu kalau kita lihat dalam penerangan saya dalam sel haiwan ni dia tak ada dinding sel. Jadi dia boleh berubah bentuk. Tapi sel tumbuhan sebab dia ada dinding sel yang mana kita kata dia kuat, jadi sel tumbuhan ni dia tak akan berubah bentuk. Dia akan petak sahaja macam ni. Okey, bentuk dia tetap. Dan dia memberi sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Okey. Seterusnya kita tengok komponen seterusnya iaitu sitoplasma. Okey, sitoplasma ini kita bincangkan dalam sel tumbuhan sahaja, tapi tak bermaksud dia tak ada dalam sel haiwan. Sitoplasma ada dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, semua sel ada sitoplasma, tapi dinding sel tak ya. Dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan. Okey, sitoplasma ni nampak saya highlightkan. Okey, sitoplasma kita tak nampak. Okey, sebab sitoplasma tu dia memang dah ada dalam sel tu. Dia kita cakap sebagai medium. Okey, sebagai medium. Okey. Okey, jadi ciri-ciri sitoplasma dia adalah medium seperti jeli yang mengandungi komponen sel yang terampai. Okey. Kemudiannya fungsi sitoplasma dia medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Okey, senang cerita, okey, keyword bagi sitoplasma ni adalah medium. Okey, medium, tapak. Okey, tapak. Sebab sitoplasma ni memang adalah dalam sel. Dia ibarat isi kepada sel tu. Okey, medium lah. Jadi semua tindak balas akan berlaku dekat sitoplasma. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada vakuol. Vakuol ni pun dia sama macam dinding sel, yang mana dia hanya ada dalam sel tumbuhan saja. Tapi, ada yang mengatakan sel haiwan pun ada vakuol juga. Tapi, sepanjang saya belajar biologi, bila kita lukis sel haiwan, kita tak lukis vakuol. Sebab vakuol ni, kalau ada pun dekat setengah sahaja. Dan saiznya pun sangat kecil lah untuk sel haiwan. Tapi sel tumbuhan ada vakuol yang besar. Okey, kita tengok ciri-ciri vakuol. Vakuol ni adalah kantung yang berisi subsel. Okey, dia adalah sejenis kantung. Bila kantung, kita sebut kantung dalam biologi, maksudnya dia ada, kita cakap air dalam dia. Jadi air di sini bukan air lah, tapi kita cakap cecair iaitu subsel. Subsel ni
dia ada detailkan dalam buku teks tapi saya tak tulis dalam nota ni. Substance ni dia ada kandungan seperti air, gula, asid amino, enzim dan sebagainya lah. Okey. Jadi jangan cakap dalam vakul ada air tapi dalam vakul ada substance. Yang mana substance tu bukan sahaja air, ada juga bahan-bahan yang lain. Okey. Seterusnya dia di vakul ini dia dikelilingi oleh membran tonoplas. Okey, membran tonoplas ni apa? Okey, sebenarnya nak faham benda ni senang je. Ingat ni perkataan membran. Bila membran kita dah bincangkan dalam membran plasma, dia yang mengelilingi sesuatu benda. Tak kisahlah membran nukleus ke, membran plasma ke, asalkan keyword dia membran, dia mengelilingi sesuatu. Jadi kalau vakul ini. Okey, ini semua ni vakul. Membran tonoplas tu yang ni, yang mengelilingi dia ni. Okey, yang tepi-tepi ni, ini adalah membran tonoplas. Ini gambar yang ditunjukkan dalam buku teks. Jadi yang tepi-tepi ini adalah membran tonoplas. Okey. Kemudiannya sel tumbuhan ni, okey. Dia memang ada vakul, cuma ciri-ciri vakul dia berbeza ikut kepada jenis sel tumbuhan tu. Kalau sel tumbuhan muda ataupun kita kata sel tumbuhan yang baru selepas mengalami pembahagian sel, dia sel tumbuhan yang barulah. Okey, dia ada vakul yang banyak. Tapi vakul yang banyak tu dia bersaiz kecil. Berbeza dengan sel tumbuhan yang dah matang, vakul dia tak banyak. Dia ada satu je vakul kalau sel tumbuhan matang tu. Tetapi satu vakul yang bersaiz besar. Okey, yang ini korang akan belajar lebih detail dalam bab tingkatan 5, bab 1 tingkatan 5. Okey, kalau tak silap saya. Yang ni saya screenshot dari buku teks tingkatan 5. Okey, ini sel tumbuhan yang muda. Okey, kalau sel tumbuhan yang muda, dia ada vakul banyak. Nampak ni yang biru-biru ni semua vakul banyak tetapi vakul dia bersaiz kecil. Okey, manakala sel tumbuhan yang dah matang yang macam ni, dia tak banyak vakul dia, ada satu saja tapi vakul dia besar. Dan ini kita sebenarnya macam mana daripada kecil jadi besar ni. Okey, semua vakul-vakul kecil ni dia akan bergabung. Dia bergabung membentuk satu vakul yang besar. Itu nanti kita belajar di tingkatan 5, proses dia pemvakulan. Tak apa, nanti kita akan belajar. Okey. Kemudiannya, vakul bagi sel haiwan adalah kecil. Tapi biasanya dalam biologi, okey, kita kalau lukis sel haiwan, kita tak lukis vakul. Sebab kita ada yang mengatakan setengah sel haiwan dia tak ada pun vakul. Okey, ada yang kalau ada vakul pun sangat kecil. Okey, fungsi. Fungsi vakul ni apa? Okey, kita tengok ya. Air meresap ke dalam vakul sel tumbuhan dan sel menjadi segah. Okey, segah ini perkataan yang penting untuk merujuk kepada sel tumbuhan tu dah kita cakap dia dah dimasuki oleh air. Dia tak bagi dimasuki lah, tapi itu satu saya nak bagi faham. Okey. Jadi segah tu maksudnya sel tumbuhan ni kembang. Sel tumbuhan dia tak akan meletus tau. Okey, dia berbeza dengan sel haiwan. Bila air meresap masuk ke dalam vakul, sel tumbuhan hanya akan jadi kembang. Okay, dan dalam haiwan unisel, vakul mengecut terlibat dalam pengosmokawal aturan osmosis dan perkumuhan. Okey, dalam haiwan unisel ni maksudnya macam paramecium. Okey, dia ada vakul. Dia ada vakul tapi vakul dia bukan kita panggil vakul sahaja. Kita kena cakap vakul mengecut. Untuk haiwan unisel dia bukan vakul. Dia vakul mengecut kita panggil dia. Okey, yang ni kita akan belajar lebih detail dalam bab ni. Okey, selepas ini. Okey. Seterusnya kita tengok yang akhir sekali komponen sel tumbuhan yang penting iaitu kloroplas. Okey. Ini kloroplas. Ini sangat penting dan dia hanya ada dalam sel tumbuhan sahaja. Okey, dia tak ada dalam sel haiwan. Okey, kita tengok ciri-ciri kloroplas. Dia berbentuk bujur macam yang saya lukiskan ni. Okey, dan dia mengandungi pigmen klorofil. Sebab tu nama dia kloro. Jadi sebab kenapa dia ada klorofil dalam kloroplas tu. Tapi bukan dalam, kalau nak detailkan lagi, bukan semata dalam kloroplas tu. Okey, dia ada yang detail lagi. Iaitu pigmen klorofil ni terletak pada grana. Okey, mengandungi pigmen klorofil pada grana yang memberikan warna hijau kepada tumbuhan. Yang ini basic kita dah belajar dari menengah rendah. Apa yang menyebabkan daun warna hijau? Oh, sebab adanya
klorofil. Jadi klorofil tu letaknya di mana? Di dalam kloroplas. Okey, di dalam kloroplas lebih detail lagi dekat mana? Sebab kloroplas ni sebenarnya dia besar tau. Okey, dalam dia ada banyak komponen. Nanti awak akan belajar lebih detail dalam bab 2 tingkatan 5. Okey, so klorofil tu terletaknya di dalam grana ataupun kalau di tingkatan 5 kita panggil granum kalau awak ambil bahasa Melayu lah. Okey, granum ni ini satu macam satu tindanan. Okey, satu kita cakap okey, satu ni, satu stack ni. Okey. So ini adalah grana. Okey, dan dia mengandungi pigmen klorofil sebab tu saya warnakan dengan warna hijau. Okey, so fungsi kloroplas ni dia berkait dengan klorofil lah. Iaitu klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Fotosintesis ini proses dia akan didetailkan lagi dalam bab 2 tingkatan 5. Okey, sekian perkongsian daripada saya untuk sel tumbuhan. Terima kasih.